tak akan dengar bunyi begitu. Saya akan sangat serius. Aidil Aiman. Hantaran ini untuk Afifuddin. Satu tap sahaja tapi 0-2. Tadi salah sebut sebenarnya. Akash. Tapi Bobby. Tandukan saja. Itu dapat dicokit oleh Afifuddin. Ayub. Untuk Syarif Aiman. Satu gulungan yang keluar pula. Apik kiri sebenarnya. Video yang baik. Soro Kaibam ni memang baik sebenarnya. Afifuddin. Kena kepala di situ. Pemain 1-3. Amirul Zazwan. Bola ini antaranya tinggi untuk Akash. Akash. Satu rembatan padu tetapi melencong jauh. Aidil Aiman. Hantaran kali ini untuk Afifuddin lagi. Saya nampak Malaysia meletakkan Afifuddin. Bersama Malaysia menyamakan kedudukan Amirul Zazwan. Cari ini namanya tadi siapa dah? Alamak, kena kepala. Ingat saya kata Malaysia perlu menang 2-0 untuk memastikan layak ke peringkat seterusnya. Aidil Aiman. Syarif Aiman. Satu hadangan sekali lagi dibuat oleh pasukan India. Pasukan India ketika ini. Taran Ram kali ini untuk Bobby. Tinggi blocking Bobby. Hadangan Syarif Aiman. Ken Akash sebagai sasaran. Crossball Soro Kaibam. Ram hantaran ini kepada Bobby. Bobby. Satu backstroke yang cukup. Perhatikan kaki yang bukan menyepak bola. Ketinggiannya sebagaimana. Soro Kaibam. Afifuddin. Dari Aiman mungkin? Bukan. Afifuddin lagi. Seperti yang saya kata, semua libasan Afifuddin terkena hadangan. Sesuatu perlu diubah. Wow. Satu servis daripada Amirul Zazwan. Akash. Bola tu agak ke belakang. Ram. Itu Bobby. Bobby dapat diambil oleh Amirul Zazwan. Mungkinkah Afifuddin memberikan mata ketujuh? Blocking pula. Itulah yang saya katakan. Benar, kena melihat sesuatu untuk mengubah rentak ini. Lihat, Amirul Zazwan sudah pun berusaha. Tetapi hantaran ini malang sekali. Libasan Afifuddin yang memang cukup. Tetapi kita mengharapkan servis ini akan menyusahkan Akash. Tapi bola itu menuju pada Ram. Ram ini hantarannya pun kemas. Akash. Satu gulungan padu daripada Akash. Anda hanyalah penonton-penonton biasa saja. Jadi fahami terlebih dahulu konteksnya. Hantaran Aidil Aiman tinggi kali untuk Afifuddin. Afifuddin! Betul kan saya kata? Bukan sekarang ini 7 Malaysia, 9 India. Ram. Ini mungkin kepada Akash. Itu yang saya jangka. Memang begitulah taktikal. Satu first ball daripada Afifuddin. Syarif Aiman pula. Satu backstroke. Kesilapan. Samping itu perlu merapatkan kedudukan. Ngambil satu demi satu mata. Ram. Hantaran ini. Sekali lagi pada Akash. Itu yang kita lihat kerap kali diguna pakai. Akash pula yang mengambil peluang untuk servis. Aidil Aiman. Masih lagi Afifuddin. Itu dengan keadaan ini. 8-12. Nombor 12 itu perlu dimatikan. Aidil Aiman. Dari Akash. Hantaran ini untuk Akash lagi. Keluar daripada Akash. Aidil Aiman untuk Afifuddin lagi agak jauh. Bola lantun keluar. Kerana di gelanggang sebelah sehingga Aidil Aiman masih lagi mencari Akash yang sudah pun bersedia. Kali ini Bobby pula. Satu libasan daripada Bobby yang tahanan mereka dan juga taktikal sangat menjadi untuk pasukan India. Soro Kaibam. Hantaran kali ini untuk Syarif Aiman. Satu tolakan perlahan. Lihat apa yang perlu. Kita masih mampu bertahan. Bobby agak jauh. Blocking. Masih lagi Akash. Kesilapan. Bobby. Oh, ada tackling pada Amirul Zazwan. Aidil Aiman. Syarif Aiman. Siapa yang pukul? Ini adalah Akash akan mengubah arah servis. Itu Aidil Aiman sudah menunggu. Kali ini Syarif Aiman bukan Afifuddin. Masih lagi banyak. Dalam. Ketika inilah Soro Kaibam servisnya sangkut. Pew. Dapat Amirul Zazwan satu. Tolonglah. Siapa Afifuddin kawan? Aku dah cakap blocking. 182 macam tu. Macam mana saya tahu? Sebab saya beli sebelah dia orang, saya dengan dia orang. Kedua Malaysia bertemu India. Servis yang pertama Soro Kaibam. Amirul Zazwan baik kali ini. Itu hantaran masih lagi di zon yang kita berbincangkan tadi. Tapi kali ini
Waktu sama Amirul Zazwan. Kali ini mungkin Syarif Aiman. Bukan, masih lagi Afifuddin. Blok. Ha. Biar dia tak nampak kat mana nak caru tu. Jadi kalau ketika ini Bobby dia menjiling-jiling, dia apa tu? Apa ni? Akash. Gulungan itu dapat dihadang tetapi melantun keluar. Ayung, satu servis yang baik kali ini. Ram. Ini kepada Akash sekali lagi. Gulung lagi. Oh, bocor. Tiga sama. Malaysia perlu berkemaskan pertahanan. Ayung first ball. Hantaran ini masih lagi pada Afifuddin. Blocking itu masih lagi hidup. Itulah saya katakan. Akash. Oh, typing dapat. Masih. Aiman pula melakukan servis. Kali ini Ram. Hantaran ini untuk Bobby. Double blocker. Bola keluar. Aiman. Pelakan itu ke tengah. Sorok Kaibam kepada Ram. Agak jauh Bobby. Blocking kali ini menjadi. Kerana pada usia 16 tahun. Stadium Titi Wangsa adalah saksi kepada keadaan itu. Afifuddin. Satu rembatan terkena. Satu servis yang diambil oleh Akash. Akash bersedia untuk satu rembatan padu. Sorok Kaibam. Satu first ball Amirul. Hantaran ini cross kepada Syarif Aiman. Itu satu tindakan bijak. Ini yang Amirul, satu bola spin. Akash tersilap. Itu adalah satu. Mata ke-10 perlu diraih Amirul Zazwan. Satu tolakan mencari Sorok Kaibam. Hantaran Ram kali ini agak jauh. Akash. Bola jauh tetapi Aidil Aiman. Sayang sekali. 7. Aidil Aiman pula yang servis. Mencari bola. Kalau ada peluang. Sayang sekali. Angka 11. Come on. Milik Malaysia. Sorok Kaibam. First ball Ayung. Hantaran ini. Masih lagi Afifuddin. Satu libasan kena tengkuk. Kali-kali berikan kepadanya. Ram. Hantaran kepada Akash. Satu libasan kencang perlu menjadi milik Malaysia segera. Ayung first ball baik kali ini. Hantaran ini untuk Afifuddin lagi. Itu libasan kemas. Hidung. Sangkutlah kau. Pui. Nyang. Akash bola pertama. Ram. Hantaran kepada Akash. Kali ini Ayung menunggu dengan betul. 12. Ayung first ball lah. Itu kesilapan fatal. First ball itu. Itu hantaran kepada Akash. Mudah nampaknya Akash. Ram kali ini tinggi. Bobby pula. Triple blocking. Masih lagi diselamatkan. Tandukan. Caru. 11-13. Sorok Kaibam. Saya sekolah di Kuala Lumpur. Satu servis kepada Akash. Ini mungkin kesilapan Akash. Alamak. Sorok Kaibam. Hantaran Ayung. Ini mungkin daripada Afifuddin. Dalam bola yang sama juga. Aku dah cakap jangan. Aduh. Amirul Zazwan. Bola ini diambil oleh Sorok Kaibam. Hantaran oleh Ram. Dan ketika ini libasan daripada Akash. Cari Akash lagi yang sudah pun bersedia di situ. Masih lagi dengan teknik yang sama. Hantaran silang ke tepi adalah Sorok Kaibam. Bola Afifuddin. Masih lagi Afifuddin. Itu satu pukulan yang baik. Tolakan ke tepi. 16. Peluang untuk Malaysia menang masih ada guys. Harapan servis Ayung ini. Come on. Satu spin. Bobby. Perlu membuat kira-kira. Syah servis. Come on. Hantaran bola spin lagi. Ayung menggunakan. Ayung tolakan ke belakang. Batal pula. Petak itu dibatalkan. Ya? Itu Aidil Aiman. Hantaran ini tinggi pula untuk Afifuddin. Itu satu libasan yang kalanya. Semua buah-buahan yang ada perlu ditunjukkan. Ini daripada Ram kepada batal. Satu India. Sorok Kaibam cari Afifuddin. Aidil Aiman. Inilah dia. Ada blocking keluar ya. Itu. Inilah yang kita mahu. Zazwan. Bola ini mungkin menuju kepada Akash. Tidak. Kepada Ram. Pehanya bagus. Hantaran ini kepada Bobby. Double blocker. Masih dalam permainan. Ram sekali lagi. Cuba kepada Akash pula. Triple blocker. Ada lagi. Dalam.
Tapi Aidil Aiman mengangkatnya. Syahrir Aiman dengan satu gulungan. Bola ini rebound. Akash kepada Bobby. Triple blocking. Masuk pula. Bobby. Amir Zazwan semangat membara. Satu servis berputar sekali lagi. Akash mengangkatnya. Ini Akash cuba melakukan pukulan pendek. Tapi masih lagi. Afifuddin. 7-3. Amirul Zazwan kali ini servis kuda. Kaki kiri. Hantaran itu pendek. Oh, blocking. Alamak, dia sempat pula mengelak si Ram ni. Habis Akash kandas. Saya lihat Akash memang cuba pressure Aidil. Amirul Zazwan baik kali ni. Sorokai Bam. Ram. Blocking. Amirul Zazwan. Bola panjang kepada Ram daripada belakang. Hantaran ini untuk Bobby sekali lagi. Blocker. Dalam. Come on Aidil Aiman. You can do it. Ya. Bola diambil oleh Akash. Hantaran. Itu tackling Aidil Aiman. Ada. Masih ada. Come on Afifuddin. Aduh, ada lagi. Kemudian diangkat pula. Buat kandas. Alamak, masih ada. Aidil Aiman cuma. 7-10. Dia mungkin mencari Afifuddin. Seperti yang saya duga. Tapi Afifuddin sudah pun bersedia. Afifuddin. Agak lambat pukulan itu tetapi Nasir. Come on Ayung. Satu servis putaran. Tidak. Mudah diambil oleh Ram. Hantaran Ram kali ini pada Akash. Akash kali ini membenamkan bola itu dengan baik. Aidil Aiman dengan tenang. Hantaran ini. Alamak, saya risau. Macam tu tak apa. Belah balik. 8-13. Akash. Apa dia dibuat tu? Aidil Aiman. Ada. Afifuddin. Alamak. Bola servis Amirul Zazwan ini mungkin saja menyeksa Akash. Akash tandukannya ke tepi. Ram, hantaran itu terlalu tinggi. Bobby. Pukulan itu ada hadangan. Satu daripada Sorokai Bam. Hantaran ini agak ke tepi. Sorokai Bam pula backstroke. Ingat bola ini mereka boleh ambil dengan gembiranya. Ayung. Satu bola Sorokai Bam. Hantaran ini blocking. Adakah India? Adakah Korea? Adakah Malaysia?